Ni ada Cik Kiah tanya Ustaz, awak nama dia Jin, nama dia Mat ke, nama dia John ke, nama dia, tak boleh kan nama lain? Kenapa nak namakan nama Jin? Apa maksud Jin? Jadi siapa yang mula-mula bagi nama dekat makhluk yang diciptakan daripada api ni sebagai jin, bukan daripada api tu hak betul. Ustaz ada cerita video hari tu, hampa pergi tengok. Bukan jin tu dicerita daripada api, hak unggun, hak merah tu, bukan. Dia ada cerita hak asap tu, hak lapis kedua, ketiga atas tu. Tu namakan jin. Kenapa Allah cerita? Tengok video sebelum ni. So jin dinamakan dengan jin, Allah yang bagi nama. Kerana sifat jin itu adalah dia tak nampak. Jin maksud dia adalah tersembunyi, terlindung. Contoh, sebab jin asal pada bahasa dia maksudnya dia sembunyi, dia tak nampak. Tu maksud jin. Contoh Ustaz bagi contoh. Kita kata apa? Janna alaihi al-layl idza starahu wa ghattahu wa laffahu bi dhalamihi. Maksud dia, malam telah menyelubungi diri dia dan apabila dia menutupi. Menyelubungi dan membungkus daripada kegelapan. Dia tak nampak. So jin ni benar tak nampak. Yang kedua adalah syurga. Jannah, jannatul firdaus, jannatul na'im. Jannah, syurga pun kita tak nampak. Siapa nampak syurga? Lala ni. Tak ada orang nampak. Jadi perkataan jin, nun, jin ni bermaksud bahasa dia tersembunyi. Jin tu kita tak nampak, makhluk diciptakan daripada api kita tak nampak. Syurga pun kita tak nampak. Kat dunia lala ni kita tak nampak. Ada lagi satu, kita panggil al-janan, bermaksud al-qalb, hati pun kita tak nampak. Mana dia nampak? Dia ada dalam, dia tersembunyi, hidden in my heart. Could be you in my heart. Jangan. Cari penyakit. Silap Ustaz punya video editor ni dia letak 4 orang isteri kat belakang Ustaz. Takkan mampu aku. Satu lagi benda yang tak nampak, jim nun juga, iaitu janin. Dalam perut isteri kita bila kita mengandung, mana ada kita nampak ke depan? Tak, dia di dalam rahim. Janin pun kita tak nampak. So jin itu sesuai bila Allah bagi nama ni, kata kelebihan bahasa Arab ni. Jin tu tak sekadar jin, tapi jin tu membawa maksud dia tak nampak, dia hidden, dia tersembunyi. Janan. Jadi ada 4 lah. Jin tersembunyi, tak nampak mata kasar kita. Jannah, syurga, kita tak nampak. Janan, al-qalbu, jantung kita, tak nampak dekat sini. Dia duduk di dalam badan kita. Keempat, al-janin, janin dalam rahim perut ibu, isteri kita yang mengandung, tak nampak. Sebab tu dinamakan dengan jin. Jin ni sesuai untuk benda yang tak nampak.